uh, kita dah cerita dalam siri-siri yang lepas pembukaan negeri Iraq yang dilakukan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di bawah pemerintahan general perang yang menjadi orang yang paling dipergunakan sepenuhnya oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pembukaan Iraq, iaitu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ni kan, sebelum kita sambung tentang Syam, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu tokoh perang yang antara yang paling hebat dalam sejarah, bukan sejarah Islam, dalam sejarah peperangan dunia. Khalid Al-Walid adalah salah satu tokoh yang disebut-sebut setanding dengan tokoh-tokoh besar lain, Rom, China, Parsi dan sebagainya. Khalid adalah salah satu nama yang disebut. Antara kehebatan Khalid Al-Walid, sebelum kita sambung sedikit, Khalid dia ada satu kepakaran yang dia ada satu strategi perang yang dia guna, dan dia ubah suai strategi perang tu sehingga dia berjaya. Ramai orang buat tak berjaya. Dia panggil double envelope. Double envelope ni strategi yang pasukan hadapan berdepan dengan musuh. Kita dah baca dalam kelas yang depan tentang perang Walajah. Pasukan hadapan berdepan dengan musuh. Dalam masa yang sama, di belakang pasukan hadapan itu mereka menyusup masuk di sebelah kiri dan kanan untuk menyerang musuh daripada belakang, kiri dan kanan. So, ini salah satu strategi yang dikuasai dengan baik oleh Khalid Al-Walid. Tak ramai orang kuasai. Dan strategi perang ini hanya sesuai kalau kita ada bilangan tentera yang lebih ramai daripada musuh. Sebab pasukan yang berhadapan dengan musuh tu boleh tetap bertahan berdepan dengan musuh. Dalam masa yang sama, dia dapat nilai tambah dengan hantar tentera dari sebelah kiri dan kanan jauh ke belakang musuh untuk serang musuh. Jadi strategi ni boleh menang, tapi nak menang kena ramai orang, lebih banyak daripada musuh. Bila ramai, senanglah nak serang. Dan ini antara strategi, saya tak perasan siapa tulis, ada orang tulis, dia disebut dalam The Art of War, strategi perang double envelope ni. Bila pakai double envelope, kesan tak baiknya adalah kita akan jadikan musuh tak ada pilihan lain. Jadi di sudut psikologi, bila musuh tak ada pilihan lain, dia akan lawan dengan buas. Sebab dia tak ada pilihan, dia tak boleh larikan diri. Musuh dikepung daripada semua arah, menjadikan mereka lawan dengan cukup kuat untuk selamatkan diri. Jadi kebanyakan tokoh perang hanya guna strategi ni dua. Satu, kalau mereka jauh lebih ramai daripada musuh, pasukan depan berdepan dengan musuh, kiri dan kanan kepung musuh, tenggelamkan musuh. Satu. Yang kedua, mereka buat strategi yang sama, tetapi dia buka sedikit ruang untuk alihkan pandangan musuh supaya masuk kat tempat itu untuk perangkap. Nampak macam kepung, tapi tinggal sedikit ruang, musuh masuk dan terperangkap. Jadi kehebatan Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia pakai double envelope, sedangkan bilangan dia lebih sedikit daripada musuh. Ini strategi yang tak dipakai oleh kebanyakan tokoh-tokoh perang. Sebab tu kalau tuan-tuan Google dan search double envelope, nama Khalid adalah antara yang disebut. Dia guna strategi ni, bilangan dia sikit berbanding dengan musuh, dan dia berjaya. Dia menang dalam hampir kesemua perang yang dia masuk dan gunakan strategi sama. Baik, kita sambung cerita kita. Setelah penaklukan kota Iraq di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam masa setahun ataupun 2 tahun, pada tahun ke-13 Hijrah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memikirkan tentang membuka kota Syam. Setelah mereka berjaya mengalahkan Iraq, mereka berjaya mengalahkan Bahrain, mereka berjaya mengalahkan Yaman dan juga Oman, semua gerakan murtad dah hilang, dan juga Parsi juga telah berjaya ditundukkan. Maka lawan seterusnya adalah berlawan dengan Rom. Jadi perkara pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah kumpul semua kekuatan untuk dihantar berlawan dengan Rom. Antara yang dipanggil balik oleh Abu Bakar pada ketika itu paling awal adalah Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah salah seorang panglima penting juga. Tapi di hujung hayat Nabi SAW, Nabi hantar dia pergi kutip cukai ataupun pergi kutip zakat daripada Bani Qudha'ah. So Amr bin Al-As, kepakaran perang dia tak pakai.
Dia pergi kerja kutip zakat je. Lalu untuk menyerang Rom di negeri Syam, Abu Bakar panggil balik Amr bin Al-As. Abu Bakar tulis surat kepada dia. Abu Bakar sebut, inni kuntu qad radadtuka 'ala al-'amal alladhi wallakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam marrah wa sammahu laka ukhra. Abu Bakar kata, aku telah menghantar engkau melaksanakan satu tugas yang engkau dilantik oleh Nabi untuk buat tugas tu. Dan juga Nabi bagi engkau tugas yang lain. Waqad ahbabtu Aba Abdullah an ufarrighaka lima huwa khairul laka fi hayatika wa ma'adika minhu. Abu Bakar kata, aku suka untuk mengosongkan tugas engkau kepada suatu perkara yang lebih baik untuk dunia engkau dan akhirat engkau. Illa an yakuna alladhi anta fihi ahabba ilaik. Melainkan, kata Abu Bakar kepada Amr bin Al-As, kalau tugas yang hang tengah buat lah ni hang suka, hang boleh teruskan. Tapi aku ada satu plan untuk kosongkan hang, buat satu benda yang lebih baik untuk hang punya dunia dan juga akhirat. Hantar surat kepada Amr bin Al-As yang ketika itu duduk dengan Bani Qudha'ah. Amr bin Al-As bila dia dapat surat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia balas kepada Abu Bakar, inni sahmun min sihamil Islam wa anta Abdullah ar-rami biha wal jami'u laha. Fandur ashaddaha wa akhshaha farmi bi fiha. Balas sikit je, simple. Kata Amr bin Al-As, sesungguhnya aku adalah salah satu mata panah, sedangkan engkau, wahai hamba Allah, adalah pemegang dan juga pengumpul mata panah itu. Lontarkanlah panah itu di mana tempat yang engkau rasa itu lebih baik, di mana tempat yang kau rasa itu lebih memerlukan dan itu lebih bertakwa, takutkan Allah, lontarkanlah panah itu. So kata Amr bin Al-As, aku ni tak lebih daripada mata panah, dan engkau lah yang pegang mata panah itu, wahai Khalifah Rasulullah. Hantarlah aku ke mana nak hantar, aku tak kisah. Lalu Bakar pesan kepada dia, balik ke Madinah. So Amr bin Al-As balik semula ke Madinah. Abu Bakar radhiyallahu anhu tulis surat yang sama kepada Al-Walid ibn Uqbah. Hang nak tak aku bagi hang satu kerja yang lebih baik untuk dunia dan akhirat? Kata Al-Walid ibn Uqbah, apa sahaja urusan hang nak aku buat, aku buat. Abu Bakar kata balik ke Madinah. Lalu dia pun balik ke Madinah. Jadi apabila mereka semua balik ke Madinah, seorang lagi yang balik ke Madinah adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Khalid bin Sa'id bin Al-As, sebelum ni dia pergi ke Yaman. Dia perang di Yaman dan dia menang. Bila dia menang peperangan di Yaman, dia balik. Tapi Omar marah dia, Omar tak suka. Sebab Khalid bin Sa'id ni, masa dia balik, dia nampak tanda kemewahan. Dia balik, dia pakai baju sutra daripada Yaman. Dia pakai sutra. Dia panglima lah, salah seorang panglima perang yang hebat. Balik pakai sutra. Omar marah dia. Omar arahkan orang, masa dia tanggal sutra tu, Omar ambil sutra tu, pergi bakar. Omar ni kedudukan dia, kalau nak cerita dalam kerajaan Abu Bakar ni, kira Abu Bakar ni macam Amir, Omar tu Perdana Menteri lah. Omar boleh buat sesuka hati dia. Sebab orang kedua yang ada kuasa paling tinggi adalah Omar. Orang kedua yang ditaati selepas Abu Bakar. Jadi Omar ambil baju sutra yang dipakai oleh Khalid bin Sa'id, dia bakar. Dan Omar pesan kepada Abu Bakar, dia ni jangan dihantar pergi jadi panglima, tahan dia. Tapi kebiasaannya, apabila Omar bagi nasihat ni, Abu Bakar tak apa ikut sangat dalam bab melantik panglima perang. Sebab Omar terkenal sebagai orang yang dia agak kasar dan keras. Abu Bakar lebih diplomasi, melihat keperluan perang dan sebagainya. Lalu Abu Bakar pun tak layan perintah Omar. Baliklah mereka, semua ni balik ke Madinah. Khalid bin Sa'id dan juga Amr bin Al-As dan juga Al-Walid ibn Uqbah balik ke Madinah. Apabila mereka sampai ke Madinah, Abu Bakar kumpulkan tentera dia. Dia ada banyak panglima-panglima besar yang semua balik tinggal di Madinah pada ketika itu. Khalid ketika tu masih berada di Iraq. Kita dah cerita minggu lepas, Khalid main tipu, dia main haji sembunyi-sembunyi. So dia dapat arahan khas. Abu Bakar kata, hang Khalid pergi ke Syam, yang lain semua berada di Madinah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia berkhutbah, kata dia, ala likulli amrin jawami'. Sesungguhnya setiap perkara ada kemuncaknya. Faman balaghaha fahiya hasbuhu. Sesiapa yang mencapai kemuncak ini, maka itulah bahagian untuknya.
Wa man 'amila lillah kafahu Allah. Sesiapa yang bekerja untuk Allah, maka Allah akan cukupkan urusannya. Alaikum bil jaddi wal qasdi fa innal qasda ablagh. Hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh dan berpada-pada. Sesungguhnya yang berpada-pada itu lebih berjaya ataupun lebih menjamin kejayaan. Ala innahu la dina li ahadin la imana lahu. Demi sesungguhnya tidak ada agama bagi orang yang tidak beriman. Wala imana liman la khasyata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak takutkan Allah. Wala amala liman la niyata lahu. Dan tidak ada amalan bagi orang yang tidak berniat. Ala wa inna fi kitabillahi min thawabi 'alal jihadi fi sabilillah lama yanbaghi lil muslim an yuhibba an yakhussa bihi. Sesungguhnya di dalam kitab Allah telah disebutkan banyak ganjaran dan juga kelebihan jihad yang tidak wajar bagi satu orang muslim tidak mengejarnya. Hiya najatul lati dallallahu 'alaiha. Itulah kejayaan yang ditunjukkan oleh Allah. In naja biha minal khizyi wal haqqa bihal karamah. Dengan itulah kamu akan berjaya daripada kehinaan dan juga mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat. So bakal pesan kepada tentera-tentera dia. Apa dia? Soalan. Oh ya. Soalan. Awal soalan. Baik, so Abu Bakar sampaikan khutbah kepada tentera yang pada ketika itu berada di Madinah. Kemudian apa jadi? Setelah Abu Bakar menyampaikan khutbah kepada mereka, dia mula menghantar pasukan tentera untuk pergi ke Syam. Jalan menuju ke Syam sampai sekarang sama juga, ada 4 jalan menuju ke Syam. Satu, jalan di pesisir pantai. Abu Bakar hantar Amr bin Al-As untuk pergi ikut jalan ni, jangan masuk jalan lain. Amr bin Al-As daripada Madinah bergerak ke pantai, daripada pantai menuju ke Syam. Satu. Yang kedua, jalan di tengah-tengah Madinah, naik ke atas sampai Khaybar, Khaybar ambil kiri jumpa Tabuk. Jalan ini jalan yang paling banyak perkampungan, paling banyak musuh, paling banyak lorong-lorong kecil. Abu Bakar hantar 3 panglima perang ikut jalan ni. 3 orang ikut jalan ni, kemudian mereka berpecah-pecah. Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Syurahbil bin Hasanah. 3 orang. Yazid, Abu Ubaidah dan Syurahbil, 3 orang ni ikut jalan Tabuk. Kemudian kamu boleh berpecah, ada jalan masing-masing. Yang ketiga, yang tadi tu, Khalid bin Sa'id bin Al-As, yang Umar tak suka. Umar pesan kat Abu Bakar, dia ni hang jangan hantar lah nanti dengan orang lain, dia ni tak ada disiplin punya panglima. Abu Bakar pun dia abaikan Umar, dia hantar juga Khalid bin Sa'id bin Al-As, sama juga, straight sampai Khaybar, tapi tak ikut kiri, ikut kanan, pergi ke Taimah. Kalau kiri tu ikut Madain Saleh, kemudian Tabuk. Kanan pergi ke Taimah, kemudian sampai ke Tabuk. So Khalid bin Sa'id ikut kanan, kanannya akan lalu sampai Dimashq, sebelum ke Jordan akan sampai Damsyik dulu. Yang keempat, Abu Bakar tulis kepada Khalid Al-Walid, dia daripada Iraq terus bergerak ke Syam. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Bakar adalah dia conquer semua jalan daripada Madinah untuk pergi ke Syam. Dia gerakkan tentera dia daripada semua jalan, sehingga tak ada jalan daripada Syam boleh serang balas ke Madinah. Tak ada jalan daripada orang Syam untuk masuk ke Madinah, melainkan mereka akan jumpa tentera Abu Bakar dulu. Kata Abu Bakar Siddiq, dia mendapat ilham daripada ucapan Yaqub alaihi salam. Apabila Nabi Yaqub berpesan kepada anaknya masuk jumpa Yusuf, Nabi Yaqub pesan, ya bani ya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, apabila kamu masuk jumpa Raja Mesir, pemimpin Mesir, janganlah kamu masuk ikut pintu yang sama, hendaklah kamu ikut pintu-pintu yang berbagai-bagai. So Abu Bakar dia dapat ilham daripada peristiwa Nabi Yaqub mengajar anak-anaknya. Kata Abu Bakar, kamu semua ikut jalan-jalan yang berbeza. Kemudian tak cukup dengan tu, di Madinah ada sikit je tentera yang masih tinggal di Madinah, antaranya Ikrimah. Abu Bakar pesan kepada Ikrimah, bawa tentera yang masih tinggal, Saki Baki,
keluar juga pergi. Masih tinggal sikit lagi dengan dia. Abu Bakar panggil Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa-siapa tentera yang masih tinggal di Madinah, kumpul dengan Muawiyah dan keluar. Di Madinah tak ada tentera. Abu Bakar masih di Madinah, Umar masih di Madinah, tapi tentera semua keluar menuju ke Syam. Jadi mereka pun bergerak. Apabila mereka bergerak sampai ke Syam, antara perkara pertama yang berlaku adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As. Dia pergi ke Taimah. Dia jumpa dengan musuh ni Mahan nama dia. Dia pergi lawan dengan musuh tu. Dia berjaya kalahkan musuh. Bergerak lagi sampai ke Ilya. Bergerak lagi sampai ke Damsyik. Bila sampai ke Damsyik, musuh bertambah kuat. Bila musuh bertambah kuat, Khalid bin Sa'id bin Al-As diserang balas. Dan dia patah balik. Dia hantar surat kepada Abu Bakar, aku diserang balas, dia patah balik. Abu Bakar pesan kepada dia, tunggu di situ, aku akan hantar bantuan, iaitu Ikrimah. Ada 4,000 tentera dengan Ikrimah. Tunggu sampai bantuan sampai, jangan patah balik. Khalid bin Sa'id kerana tekanan yang kuat, dia pun patah balik sehingga dia sampai semula ke Taimah. Patah balik ke Taimah. Sedangkan ketika dia patah balik, Ikrimah bin Abu Jahal bersama dengan tentera bertahan. Abu Bakar marah dia. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar jumpa Umar. Abu Bakar kata, hang cakap tu betul lah, hang punya firasat tu betul. Salah hantar dia jadi panglima. Abu Bakar hukum dia, Khalid bin Sa'id, Abu Bakar hukum hanya yang balik ke Madinah. Duduklah dekat situ seorang-seorang sampai aku bagi perutusan. Kemudian semua orang yang melalui jalan tu, yang melalui jalan Khalid bin Sa'id tadi, antaranya Syurahbil sampai lambat. Syurahbil ambil tentera dia, tanya kepada Khalid, hang buat apa kat sini? Abu Bakar tak bagi aku balik. Tak apa, hang duduk sini, tentera hang ikut aku. So Syurahbil dapat tambah tentera dia, sambung jalan ke Syam. Ada lagi tentera yang belen. Muawiyah pula last tadi. Muawiyah masih tinggal dengan saki baki tentera Madinah sampai ke tempat Khalid. Ini bukan Khalid Al-Walid, Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ada lagi belen tentera. Muawiyah tanya, apa hang buat kat sini? Kami dapat arahan daripada Abu Bakar untuk tetap tinggal di sini, tak boleh balik. Muawiyah kata, aku ambil tentera hang, aku sambung jalan, hang duduklah kat sini. Dia tulis surat balik kat Abu Bakar. Tak ada siapa, tentera semua dah hilang, apa aku nak buat? Abu Bakar kata, balik ke Madinah. Jadi satu selesai dah, satu kumpulan. Yang tinggal sekarang adalah Amr bin Al-As di sebelah laut, dan juga 3 orang panglima yang meneruskan perjalanan di tengah, Yazid, Abu Ubaidah dan Syurahbil, dan juga Khalid Al-Walid. Mereka bergerak menuju ke tempat yang sama, iaitu Syam. Seterusnya, apabila mereka, antara perkara pertama yang berlaku, iaitu kumpulan Yazid bin Abu Sufyan. Yazid bin Abu Sufyan di tempat yang namanya Arabah, dia pasukan pertama yang berdepan dengan musuh Rom. Lalu dia hantar kumpulan kecil, iaitu dipimpin oleh Abu Umamah Al-Bahili, berjaya mengalahkan musuh. Abu Ubaidah ibn Jarrah, dia ikut jalan lain. Di Balqa jumpa dengan musuh juga, dan musuh ajar mereka berdamai. Lalu mereka pun selesaikan masalah, berdamai, pulang semula, dapat harta yang banyak. Dua orang, Abu Ubaidah dan juga Yazid, hantar harta balik kepada Abu Bakar, dan mereka sambung perjalanan. Dan berita tentang kedatangan tentera Abu Bakar ni sampai kepada Rom, sebab tambah kepada Hercules. Antara yang dibuat oleh Rom pada ketika itu, Rom lantik 4 panglima yang paling hebat yang dia ada untuk berdepan dengan semua jalan-jalan yang dihantar oleh Abu Bakar. Antaranya dihantar Tazariq untuk pergi ke pantai dan sekat Amr bin Al-As. Tazariq dengan 90,000 orang tentera Rom. Ramai, 90,000. Jauh lebih ramai daripada tentera yang ada di kalangan orang Islam. Kemudian dihantar pula Duraqis untuk pergi tahan tentera Syurahbil. Duraqis tahan Syurahbil. Jarahah pergi tahan tentera Yazid, dan juga Al-Ghifar untuk lawan dengan tentera Abu Ubaidah. Mahan yang tadi dah menang lawan dengan Sa'id bin Khalid ataupun Khalid bin Sa'id juga bersama dengan mereka. Jadi Rom ramai juga tentera dia. 4 panglima besar dihantar untuk lawan dengan orang Islam. Ketika itu Ikrimah
dia masih di luar, jauh, ketinggalan, masih lagi jalan. Tanpa Ikrimah, tentera ada 21,000 orang. Lawan dengan tentera Rom yang beratus ribu. Tentera Rom ada 200,000 orang. Tentera Islam ketika itu, selain daripada Ikrimah dan selain daripada Khalid Al-Walid, hanya ada 21,000. So bilangan yang beza sangat besar pada ketika tu. Mereka tulis surat kepada Abu Bakar. Panglima-panglima yang dah berkumpul sama-sama ni, 3 orang tadi, Yazid dan juga Syurahbil, Abu Ubaidah, tulis surat kepada Abu Bakar. Apa kami nak buat? Bilangan kami sedikit, nak teruskan ke nak tunggu? Kata Abu Bakar, dia balas surat mereka. Kata dia, wa kunu jundan wahidan wa alqaw junudal musyrikin. Jadilah kamu tentera yang satu dan berdepanlah kamu dengan musuh. Fa antum ansarullah wallahu yansuru man nasarahu. Kamu adalah penolong-penolong Allah, sedangkan Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Wa khadhilu man kafarahu. Allah akan menghinakan orang yang kufur kepadanya. Jadi dia pesan kepada mereka untuk bertahan. Kemudian dia pesan walakin min, dia kata walam yu'ta mithlukum an qillatin walakin min tilqa'id dhunub. Orang-orang seperti kamu tidak akan dikalahkan kerana jumlah yang sedikit, tetapi kamu dikalahkan kalau kamu melakukan dosa. Fahtarisu minha. Jaga-jagalah kamu, jangan buat dosa. Wal yusalli kullu rajulin minkum bi ashabihi. Dan setiap pemimpin kamu hendaklah menjadi imam memimpin solat. So itu pesan Abu Bakar. Mereka hantar, kami 21,000 nak lawan dengan beratus-ribu orang. Abu Bakar kata lawan juga, kerana kamu takkan kalah dengan bilangan yang sedikit, tapi kamu akan kalah kalau kamu melakukan dosa. Maka ingatlah pesan itu, janganlah kamu lakukan dosa. Setiap pemimpin yang dilantik di antara kamu, hendaklah mereka mengimamkan solat dan teruskan berjalan. Jadi mereka pun berjalan, masih lagi bergerak untuk berdepan dengan musuh. Khalid Al-Walid, sambung cerita Khalid daripada Syam. Apabila sampai surat Abu Bakar untuk meninggalkan Syam, 2 sebab. Meninggalkan Iraq ada 2 sebab. Satu, Syam memerlukan Khalid. Yang kedua, Abu Bakar hukum dia. Sebab apa Abu Bakar hukum dia? Sebab dia pergi haji tanpa kebenaran. Panglima perang pergi haji tanpa kebenaran, tinggalkan medan, kena hukum. Pergi ke Syam, lalu ditinggalkan Al-Musanna Ibnu Harithah untuk jadi pemimpin di Iraq. Khalid pergi. Khalid tak bawa banyak tentera. Khalid bawa tentera yang hebat sahaja. Dia pilih 900 orang. Tadi ada 21,000 orang, 6,000 dengan Ikrimah. Khalid bawa hanya 950 orang. So Khalid ni panglima utama lah. General perang adalah Khalid. Dan Colonel yang bawa tim yang ramai juga ni ada 4 orang tadi. Dan bersama dengan Khalid adalah Rafi' Ibnu Umairah At-Ta'i, pakar navigation. Khalid panggil Rafi' Ibnu Umairah, mana jalan paling cepat untuk sampai ke Syam? Jalan paling cepat nak sampai, sebab tentera lain dah bergerak dari Madinah, jarak dia lebih jauh. Kata Rafi', jalan cepat naik kereta tak ada zaman tu. Jalan paling cepat satu je risiko. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada sungai, tak ada laut. Anak aku boleh bawa ampi. Khalid kata okey, kita ikut jalan tu. Apa strategi Khalid? Biarkan unta kita dahaga, jangan bagi minum. Sebab kalau unta kita sentiasa minum, dia kenyang. Nanti dia minum sikit je, bila perhentian biarkan dia dahaga. Biarkan unta ni semua berjalan dalam keadaan dahaga, sampailah di tempat yang penuh dengan air dan unta-unta ni dah lama tak minum, baru biarkan dia minum, sehingga dia penuhkan bonggol-bonggol dengan air. Lepas tu kita jalan. 5 hari dalam perjalanan ini tak ada bekalan langsung. Unta inilah yang akan kita sembelih untuk makan, bonggolnya lah yang kita akan ambil untuk minum. Jadi setelah 5 hari, mereka sampai ke Suwa, satu tempat yang namanya Suwa. Tempat tu ada tempat yang dekat dengan Syam. Ketika tu saya tak pasti tempat tu kat mana. Mereka setiap kali berjumpa dengan orang minta untuk berdamai. Khalid punya tentera bersama, dan akhirnya mereka bersama di Busra. Busra ni tempat Kristian yang banyak
banyak pendeta Kristian di kawasan tu. Sampai ke Busra, di situlah mereka berjumpa dengan tentera Islam yang ramai. Khalid dah sampai bersama dengan tentera yang datang dari tengah dan juga Amr bin Al-As. Semua ada di situ. Khalid pesan Abu Bakar pesan kepada tentera yang pergi dari Madinah, apabila Khalid sampai, dialah yang akan menjadi pemimpin kamu. Jadi bila sampai ke situ, antara cerita yang mereka sebarkan adalah kehebatan Rafi' ibn Umairah. Semua orang cerita tentang dia, macam mana, bagaimana hebatnya dia ni bawa mereka jalan dalam tempoh yang sangat singkat, yang biasanya orang tak boleh sampai, dalam 5 hari. Dan disebutkan, wallahi aina Rafi' annahtada, antara syair yang mereka baca, demi Allah sesungguhnya mata Rafi' ini sangat tepat menunjukkan jalan. Fawwaza min Quraqir ila Suwa, dia membawa tentera berjalan dengan mata dia tu, navigation dia yang tepat, daripada Quraqir menuju ke Suwa. Khimas ataupun khamsan, dengan unta-unta yang kehausan. Masarahal jaish baka, tentera yang berjalan sambil menangis. Masaraha qablaka insi, dengan jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang lain sebelum daripada jalan yang Rafi' tunjuk ni. Inilah jalan pertama. So jalan, apabila mereka berjalan, orang duduk kawasan tu, dia cabar Khalid. Cabar kepada Khalid, kata, jalan terus akan jumpa satu kawasan pokok. Kalau kamu berjaya sampai ke pokok ni sebelum pagi kamu sampai ke pokok tu, maksudnya ada harapan kamu boleh menang lah. Tapi kalau kamu lambat sampai ke pokok tu sehingga terlepas waktu pagi esok tak sampai lagi, kemungkinan besar hangpa nanti kalah perang. Lalu Khalid pun tak apa, aku ambil cabaran tu. Dia pun jalan bergerak dengan tentera Islam yang ramai dan sampai ke tempat itu sebelum pagi. Bila sampai sebelum pagi, Khalid dia pesan kepada para sahabat dia, ini adalah tanda kegembiraan yang pertama, tanda menang. Dalam perang ni ada 2 benda. Bukan dalam perang, dalam hidup kita ada 2 benda. Satu namanya tirah ataupun tasya'um. Satu lagi tafa'ul. Tasya'um maksudnya kita anggap sesuatu tu sial. Tafa'ul, kita anggap sesuatu itu tanda kebaikan. Tasya'um, benda yang tak baik, jangan anggap sial, tak baik, sebab dia halang kita daripada maju. Kita nak keluar rumah, apa benda, cawan jatuh, pecah, pang, pecah, itu kita pun jadi risau. Kalau keluar ni jadi apa-apa, kita anggap itu tanda yang tak baik, kita pun tak jadi keluar. Itu tak baik, jangan percaya. Arab jahiliah dulu buat macam tu lah. Dia pun nak keluar rumah, dia bawa burung pati satu, lontarkan. Kalau burung tu pergi kanan, itu tanda okey, kita boleh keluar pergi musafir. Kalau burung tu lalu ikut kiri, Arab kata ni tanda tak bagus, patah balik. Itu tasya'um, tatayur. Nabi marah, Nabi kata ni semua tak ada tanda. Wa khairuhal fa'al, Nabi kata yang terbaik adalah fa'al. Tafa'ul pula, kita mengharapkan yang terbaik. Kita ucap ucapan yang baik, ataupun kita nampak apa-apa tanda, kita anggap itu tanda-tanda yang kita akan beroleh kejayaan. Ini okey. So inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bila dia sampai ke pokok tu, tempat kawasan yang tersebut, sebelum waktu pagi, dia kata kita beroleh kemenangan yang pertama. Kemudian tentera Rom pada ketika itu, mereka berkumpul di tempat yang namanya Waqusah. Tentera Islam bergerak. Sampai di Waqusah, mereka bergerak di tempat yang tutup jalan keluar daripada Waqusah. Tak ada jalan lain dah, mereka kepung. Asalnya tentera Islam di tempat lain, ada jalan masuk ke Waqusah. Amr bin Al-As mencadangkan kepada tentera, kita duduk di jalan ini. Sehingga mereka terkepung, mereka terpaksa keluar. Walaupun Rom lebih ramai, tapi strategi itu diambil oleh Amr bin Al-As. Setelah mereka ambil posisi itu, kata Amr bin Al-As, abshiru ayyuhan nas, qad husirat wallahi Rom. Amr bin Al-As kata, kabar gembira, terimalah kabar gembira wahai manusia, sesungguhnya Rom telah terkepung. Wa qallama jaa mahsur bi khairin, dan jarang-jarang sekali orang yang terkepung ni
keluar dengan gembira. Orang terkepung biasanya kalah. Jadi kita berjaya kepung Rom walaupun sedikit. Kepung yang kena kepung menang ni Qatar je lah. Kena kepung tak kalah-kalah apa lagi. Jadi kata Amr bin al-As, wa qallama mahsur, jarang-jarang sekali orang yang terkepung ja'a bi khair, datang dengan benda kebaikan. Biasanya orang kena kepung ni mesti kalah. Mereka pun terkepung di situ. Pada ketika itu Abu Sufyan radhiyallahu anhu, dia ada tua, dia ikut anak dia Yazid, salah satu tentera, dia ikut tentera Yazid. Abu Sufyan datang dan dia kata, aku ada cadangan supaya bahagikan tentera 3 pasukan. Satu pasukan lebih pergi berperang, perempuan dan anak-anak kecil letak di tengah, Khalid duduk di belakang. Jadi Khalid duduk di belakang. Kalau pasukan pertama tu dah kalah, tentera yang duduk di tengah ni, perempuan dan sebagainya, boleh dipertahankan oleh tentera yang ada di belakang. Ketika itu mereka pun bersetuju, mereka bahagikan tentera ikut 3. Depan, tengah-tengah meletakkan perempuan dan yang lemah, di belakang Khalid al-Walid. Sampailah mereka di Syam. Bila sampai di Syam, sebelum mereka sampai di Syam, Mahan tadi tu yang telah mengalahkan Khalid bin Sa'id telah sampai dahulu dengan tentera tambahan. Jadi akhirnya di Syam, sampai di kawasan perang, musuh ada 240,000 orang. 240,000 orang. Dan 10,000 orang daripada mereka, ni strategi perang Rom pula. Apa dia buat? Dia ikat kaki musuh ni, tentera mereka ikat kaki sesama sendiri untuk mengelakkan mereka lari. Jadi once dah masuk medan perang, tak boleh lari. Setiap 10,000 orang diikat dengan satu tali. Tali tu panjang lah, dia bebas bergerak tapi tak boleh lari jauh sangat. Dia lari jauh sangat, kawan dia akan tarik dia. Kalau lari sikit-sikit nak perang tu okey. Ini Rom punya strategi untuk kawal tentera. Nampak, jangan lari je. Boleh perang, boleh lawan, boleh pakai senjata, tapi jangan lari. Kemudian apabila tentera berkumpul, Khalid radhiyallahu anhu, dia mengucapkan, ini khutbah yang dia ucapkan kepada tentera dia. Kata dia, ketika semua orang dah sampai, semua orang berkumpul, mereka boleh lihat Rom di hadapan mereka. Kata Khalid, inna hadha yaumun min ayyamillah. Sesungguhnya hari ini adalah salah satu di antara hari-hari milik Allah Subhanahu wa taala. La yanbaghi fihi al-fakhru wal al-baghyu. Tidak wajar padanya berlaku bongkak dan juga dosa. Akhlisu jihadakum wa uridullaha bi'amalikum. Hendaklah kamu ikhlas di dalam jihad kamu, dan juga hendaklah kamu menjadikan Allah tujuan kamu. Wa inna hadha yaum lahu ma ba'dahu. Wa inna hadha yaum lahu ma ba'dahu. Law radadnahumul yaum ila khandaqihim fala nazalu narudduhum. Kata Khalid, hari ini akan diikuti oleh hari-hari yang lain. Kalau kita berjaya menolak mereka ke longkang-longkang mereka, ke longkang yang mereka bina, maka hendaklah kita terus tolak dan serang mereka. Wa in hazamuna la nuflihu ba'daha abada. Tetapi kalau mereka berjaya mengalahkan kita, kata Khalid, sesungguhnya kita tak akan menang dah selepas ni. Kalau nak menang, inilah masa dia. Hari inilah hari untuk kita mengalahkan mereka. Jadi dengan tentera yang 20 ke 30 ribu orang, Khalid al-Walid radhiyallahu anhu mula susun strategi dia. Baik, dia ada banyak panglima kecil-kecil ni yang datang dengan dia. Satu lagi kehebatan Khalid yang kita dah sebut dulu. Selain daripada strategi perang, Khalid di medan, dia ketika perang berlangsung, dia bukan panglima. Dia bukan duduk bagi arahan. Dia akan berada bersama dengan tentera, berperang bersama-sama dengan mereka. Dia akan masuk, dia akan buat kerja, dia buat something. Dia bukan duduk relax bagi arahan. Pemegang bendera dan juga orang utama yang bagi arahan perang bukan dia. Masa tengah fight ni, masa tengah perang. So apa Khalid buat? Dia pesan, pasukan pejalan kaki di tengah-tengah akan dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah. So Khalid sebagai panglima utama, dia ada brigadier general yang sama dengan dia, salah seorang Abu Ubaidah. Kata Khalid, Abu Ubaidah dia yang akan bagi komand, duduk di tengah-tengah.
qalbul jaysh, di tengah-tengah tentera Abu Ubaidah. Kemudian kata Khalid, di sebelah kanan dan kiri, di sebelah kanan Amr bin al-As bersama dengan Syurahbil. Dua lagi panglima di kanan, Amr bin al-As dengan Syurahbil. Di sebelah kiri Yazid bin Abi Sufyan, sebelah kiri tentera. Dan setiap pasukan kanan dan kiri ni Khalid hantar orang yang pakar berdepan dengan musuh, pakar CQB, close quarter battle. Yang duduk bersama dengan Syurahbil adalah Ikrimah. Jadi di sebelah kanan ni, kalau nak lawan one by one, Ikrimah boleh lawan dan dia boleh menang. Di sebelah kiri bersama dengan Yazid adalah Qa'qa' ibn Amr. Ikrimah dan juga Qa'qa', kedua-dua mereka duduk di kanan dan kiri untuk kalau nak berdepan dengan musuh. Pasukan kanan kiri ada pemimpin dia, tengah ada pemimpin, dan kemudian ada orang yang akan roaming, pusing tentera, berjalan-jalan. Antara mereka adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khalid lantik Ibnu Mas'ud untuk dia tukang supply kelengkapan tentera, makanan. Dia akan pusing, siapa yang tak cukup kelengkapan dia akan hantar. Dan juga Qubath ibnu Ashyam. Qubath adalah spy, dia boleh bergerak masuk ke kawasan musuh, dapatkan maklumat. Kemudian Khalid juga hantar dua orang paling veteran lah dekat situ. Satu Abu Sufyan, satu lagi Mu'az bin Jabal. Mu'az banyak menghafal Al-Quran dan sebagainya. Abu Sufyan pula, dia ni orang lama, orang pakar strategi Arab Jahiliyah dulu. So kata Khalid, mereka berdua ni, Mu'az bin Jabal dan Abu Sufyan, akan bergerak untuk naikkan semangat tentera. Mereka bergerak, kerja mereka naikkan semangat. Dan ketika itu Khalid bahagikan tentera kepada kumpulan kecil, 1,000 orang, 1,000 orang, 1,000 orang. Di tengah-tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah. Siap susun tentera, bersedia untuk berdepan dengan musuh. Apabila mereka nak bergerak, Khalid lihat musuh pada ketika itu, dia baru nampak musuh. Dan di kalangan tentera Rom, mereka kuat agama. Khalid dengar ada orang baca Injil, kuat, dia punya semangat agama kuat. Beza dengan Parsi, Parsi tak ada agama. Beza dengan Arab Jahiliyah, Arab Jahiliyah sembah berhala. Ini orang yang kuat agama. Ada satu kumpulan orang yang baca kitab Injil, macam dia membaca Al-Quran, doa kepada Tuhan yang sama, bahasa yang sama, bahasa yang sama, Tuhan yang sama. Kalau kita ucap Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Rom ucap benda yang sama juga, pelik. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, Rom pun ucap benda yang sama. Itu pelik. Dan mereka lebih ramai daripada orang Islam. So lawan dengan Rom lain sikit. Kalau lawan dengan orang lain, kita nak akhirat, mereka nak dunia, tapi nampak Rom macam dia pun nak akhirat juga, sama macam tentera Islam. Kemudian Khalid radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa Abu Ubaidah. Dia kata, kita kena tukar strategi, lawan dengan Rom berbahaya. Apa pertukaran yang kita kena buat? Kanan dan kiri kita akan kuatkan dengan dua pasukan berkuda. Sebelah kanan, Khalid sendiri akan jadi pasukan berkuda. Dia sendiri dengan kumpulan berkuda di sebelah kanan. Di sebelah kiri Qais ibn Hubairah. Di sebelah kiri pasukan berkuda. Kata Khalid kepada Abu Ubaidah, hang duduk di belakang, hang jangan perang, duduk di belakang. Apa tujuan Abu Ubaidah? Cari mana-mana tentera yang nak lari balik tak perang, pukul mereka, semua mereka patah balik pergi perang. Tempat Abu Ubaidah diambil oleh Sa'id bin Zaid. Jadi Sa'id bin Zaid ke depan, ganti Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tolong di belakang. Dan Khalid pesan kepada dia, jangan, pastikan tak ada orang patah balik. Dan perempuan-perempuan mereka duduk di belakang untuk mempertahankan tentera yang lawan di hadapan. Jadi berubahlah strategi perang. Dan kemudian bermulalah peperangan Yarmouk. Perang Yarmouk ni adalah satu perang yang lawan dengan Rom, pertama, perang yang besar, bilangan lebih ramai. Yang sebelum ni, semua perang lawan Rom adalah perang yang tak besar. Di Mu'tah, para sahabat mereka kalah dan mereka balik. Dan itu bukan kekuatan sebenar Rom lagi, orang Islam kalah. Kemudian tentera Usamah pergi ke Rom, tak jumpa musuh. Dan perang Mu'tah ni adalah perang pertama yang betul-betul mereka bertarung dan berdepan dengan Rom.
Dan ketika perang itu, kita kalau baca disebut dalam kitab Ibnu Katsir sebut banyak ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi untuk naikkan semangat mereka. Antaranya Abu Ubaidah Ibn Jarrah katanya, ibadullah unsurullah yansurkum. Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, maka Allah akan tolong kamu. Wa yuthabbit aqdamakum. Unsurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolonglah Allah, Allah akan tolong kamu dan tetapkan kaki kamu. Kemudian panjang ucapan dia, dan dia sebut wa alzimus samt illa min dzikrillahi fi anfusikum hatta amurakum insyaallah. Dia sebut hendaklah kamu duduk diam saja dan pujilah Allah di dalam jiwa kamu sehingga aku memberikan kepada kamu arahan seterusnya. Kamu tunggu arahan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di jalan. Jadi kita sebut Mu'adz dan juga Abu Sufyan, kerja dia naikkan semangat tentera. Kata Mu'adz bin Jabal, ya ahlal Quran wa muhtafidil kitab, ansarul huda wal haq. Wahai ahlul Quran dan orang yang menghafal kitab, pembantu petunjuk dan kebenaran. Inna rahmatallahi la tunalu wa jannatahu la tudkhalu bil amani. Sesungguhnya rahmat Allah dan syurga Allah tidak boleh diperolehi dengan sekadar angan-angan. Wala yu'tillahul maghfirata wa rahmatal wasi'ata illa sadiqal musaddiq. Dan tidak layak mendapat keampunan dan rahmat Allah melainkan orang yang membenarkan kitab Allah. Kata Mu'adz bin Jabal. Kata Amr bin Al-As ketika itu, laqad sami'tu anna al-muslimina sayaftahunaha kufran qasran. Sesungguhnya aku telah mendengar bahawa orang Islam akan membuka kota ini, kota demi kota, benteng demi benteng. Fala yahulakum jumu'uhum wala adaduhum. Janganlah kamu ditakutkan oleh bilangan dan juga kumpulan mereka. Fa innakum law sadaqtumuhum syadda tatayura auladil hajar. Kerana sesungguhnya kalau kamu menekan mereka bersungguh-sungguh, mereka akan berterbangan seperti anak burung berterbangan. Kata Amr bin Al-As. Kata Abu Sufyan, antara Abu Sufyan sebut, ya ma'syaral muslimin, wahai orang Islam, antumul arab, kamu ni orang Arab, waqad asbahtum fi daril ajam, dan kamu berada di bukan negeri kamu, muqtati'ina 'anil ahli wa na'ina 'an amiril mu'minina wa amdalil muslimin. Kamu terpotong bekalan kamu daripada keluarga kamu dan juga daripada bantuan dan daripada amirul mu'minin. Tak ada siapa boleh tolong kamu. Waqad asbahtum bi izai aduwikum kathir adaduhu wa syadid alaikum hunaqa. Kata dia, kamu berdepan dengan musuh yang lebih ramai dan mereka membenci kamu. Famtani'u bisuyufikum wa ta'awanu wal takun hiyal husul. Kata Abu Sufyan, bertahanlah dengan senjata kamu dan juga tolong-menolonglah kamu. Jadikanlah itu benteng terakhir mempertahankan kamu. Dan banyaklah lagi ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menaikkan semangat mereka. Abu Sufyan, ucapan dia yang lain, naikkan semangat dia. Ada orang, ketika mereka nak berdepan, orang Kristian datang jumpa Khalid Al-Walid, beritahu dekat Khalid, macam mana kamu nak menang? Bilangan kamu ni sedikit, macam mana kamu nak menang? Kata Khalid, wailaka atukhawwifuni bir-Rum. Celakalah engkau, engkau nak takutkan aku dengan Rom. Kata Khalid, innama takthurul junud bin nasr. Sesungguhnya tentera itu menjadi banyak dengan pertolongan, dan dia menjadi sedikit dengan kehinaan, bukan dengan bilangan. Jadi Khalid terus berlawan. Apabila berdepan dua kumpulan tentera, panglima-panglima Islam yang di hadapan ni, Khalid dengan tentera berkuda dia, Abu Ubaidah, Yazid dan juga Dirar ibn Arwas dan Harith bin Hisham, mereka pergi berdepan dengan Rom. Mereka masuk ke kawasan Rom, ajak pemimpin Rom, kita bincang. Tentera berdepan,
tentera Islam ni, Abu Ubaidah dan juga Yazid dan sebagainya, Dirar bersama dengan mereka. Mana pemimpin Rom, kami nak bincang. Lalu Rom hantar Mahan yang tadi kalahkan Khalid bin Al-As tadi. Datang Bahan, jumpa dengan mereka. Apabila mereka datang, mereka berdepan antara sesama sendiri. Mereka ketika itu para sahabat Nabi pergi, Bahan duduk Tarazid ketika itu belum Bahan lagi, Tarazid, salah satu pemimpin utama, dia duduk di dalam kemah daripada sutera. Kemah perang ni sutera. Panggil masuk. Para sahabat Nabi tengok kemah sutera, dia berkata kami tak masuk tempat yang dibuat daripada sutera. Hang nak, hang keluar. Dia datang keluar. Bila dia keluar, dia punya tempat jalan dia pun masih dibuat daripada sutera, kapet sutera. Rom punya kemewahan. Sahabat Nabi kata kami tak berdiri di tempat ini. Keluar daripada situ. Mereka pun keluar. Apabila mereka keluar, para sahabat Nabi bilangan sedikit daripada Rom berdakwah kepada Rom, kalau kamu terima agama Allah, kamu terima Islam, kita berhenti peperangan ni, sama-sama kembali kepada kalimah Allah, tauhid. Kalau tak, kita akan tetap berlawan. Bincang-bincang, Rom kata itu bukan pilihan yang kami nak ambil. Kalau nak lawan, kita lawan. Maka para sahabat Nabi, kalau begitu, kami tetap akan lawan dan kami patah balik bersama dengan tentera. So first negotiation gagal. Mereka yang sikit ni nak pergi dakwah Rom masuk Islam. Rom kata kami tak mahu agama kamu, tak terima. Kemudian apabila mereka balik, datang pemimpin utama Rom, Mahan tadi. Sebagai riwayat dia kata nama dia Bahan. Dia tengok tentera Islam yang nampak bersemangat nak lawan, dan apabila dia lihat mereka sangat bersemangat untuk lawan dengan musuh, dia panggil mana pemimpin Islam yang paling utama. Pemimpin Islam yang paling utama, siapa panglima paling utama kamu? Dia kata panglima kami adalah Khalid. Pergi cari Khalid. Khalid dengan kuda dia. Dia pergi jumpa dengan Mahan. Kata Mahan, kamu ni dah jalan jauh kelaparan. Kamu datang ni negeri kami ni, kami memang prepare nak perang dengan kamu di tempat kami. Kamu datang jauh, makanan kamu berkurangan. Apa kata, aku bagi kepada kamu harta yang cukup banyak, 10 dinar semua orang ambil. Seorang satu bahagian 10 dinar, voucher, open check, nak ambil seorang satu, makan kenyang-kenyang, balik negeri kamu, tak payah perang. Apa susah-susah kita nak lawan? Dapat cek seorang satu, kemudian dapat makanan kenyang-kenyang, kau pergi balik. Kata Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, innahu lam yukhrijna min biladina ma dzakarta. Kata Khalid, kami keluar daripada negeri kami ni bukan sebab lapar. Hang punya sangkaan kata kami lapar, tapi tujuan kami pergi sini bukan pasal lapar. Ghairu anna qaumun nashrabud dima wa annahu balaghana annahu la dam atyabu min dami rum. Kata Khalid, kami ni adalah kaum yang menghisap darah, dan telah sampai kepada kami berita bahawa tidak ada darah yang lebih sedap daripada darah Rom. Itu jawapan dia. So kami main bukan nak makanan, kami main bukan nak duit, tapi kami adalah kaum yang menghisap darah. Dan kami dikhabarkan bahawa darah yang paling sedap adalah darah Rom. Ketika itu bermulalah peperangan di antara tentera Islam dan juga tentera Rom. Bila berdua-dua berdepan, tak boleh nak belum start perang, maka Khalid mengarahkan 2 fighter dia. Di sebelah kanan Ikrimah, di sebelah kiri Ka'ka' ibnu Amir. Kata Khalid, kamu 2 orang pergi masuk dan pergi ganggu mereka, kacau mereka, ajar mereka lawan. So kita nak mulakan perang. Berapa lama nak tunggu? Bincang dah, tak selesai masalah. So kamu 2 orang pergi buat kacau. Ni budak nakai lah 2 orang ni, Ka'ka' dengan Ikrimah. Kamu pergi cabarlah siapa kamu nak cabar, kamu pergi lawan lah. Dan 2 orang fighter Arab ni, Ikrimah dengan Ka'ka', sebelah kanan dan kiri, mereka pergi dan mereka lawan, mereka cabar orang. Mereka cabar dan mereka lawan, menang. Ketika itu datang seorang pemimpin, salah satu daripada panglima Rom, Jarajah. Daripada 4 panglima Rom, Jarajah datang. Dia kata aku nak jumpa dengan Khalid. Khalid kata okey, kita boleh jumpa dan boleh bincang. Apabila dia datang jumpa Khalid Al-Walid, kata Jarajah, aku tanya hang soalan, hang jawab betul-betul, jangan tipu.
Bagi jawapan yang betul je. Kerana orang yang merdeka ni tak tipu. Dan tanda kemuliaan mestilah cakap jujur. Khalid kata okey, hang tanya apa hang nak tanya, aku jawab dengan jujur. Dia biasa perang ni, panglima tak bunuh panglima. Kalau ada meeting, dia bermeeting je. Orang yang perang orang lain. So, Jarajah dengan Khalid, dua panglima berjumpa. Kata Jarajah, soalannya apa ni? Apa hang nak tanya aku? Soalan aku macam ni, pasal apa orang panggil hang pedang Allah? Aku nak tahu, apa sebab orang panggil hang pedang Allah? Adakah disebabkan Allah Ta'ala turun daripada langit satu pedang? Adakah pedang tu turun daripada langit, Allah Ta'ala bagi kat Nabi, Nabi bagi dekat hang, hang ambil pedang tu, hang pergi perang. Sebab tu kau orang panggil hang pedang Allah? Kata Khalid, tak, bukan sebab tu. Kemudian Jarajah tanya kepada dia, kalau bukan hang ada pedang yang Allah Ta'ala bagi, sebab apa hang dibagi nama pedang Allah? Kata Khalid, sesungguhnya Allah utuskan Nabi kepada kami. Nabi itu mengajarkan kami menyembah Allah dan tidak mendustakan Allah. Ada di kalangan kami yang ikut Nabi itu, dan ada di kalangan kami yang tentang Nabi itu. Aku sendiri tentang Nabi. Ketika Nabi itu datang, aku sendiri tentang Nabi. Kemudian akhirnya aku menerima agama Nabi. Dan apabila aku menerima agama Nabi, Nabi SAW yang kata dekat aku, engkau adalah pedang Allah yang terhunus, Saifullah Maslul. Dan Nabi doakan aku agar memperoleh kemenangan. Kata Khalid, sejak tu aku tak pernah kalah. Kemudian dia tanya kepada Khalid, Jarajah tanya, apa seru orang, apa yang kamu ajar orang? Kata Khalid, kami ajar orang supaya tidak menyembah melainkan Allah dan mengikut syariat yang dibawa oleh Muhammad. Jarajah tanya, kalau orang tak mau ikut macam mana? Kata Khalid, kalau tak mau ikut, kami kutip daripada dia jizyah, cukai. Kalau dia tak mau bayar cukai, macam mana? Kata Khalid, kalau ikut pun tak nak, cukai pun tak nak bayar, kami akan perang dan lawan dengan dia. Jarajah tanya, kalau dah orang yang terima agama kamu hari ni, sama tak kedudukan macam kamu? Kata Khalid, sama. Orang yang awal, orang yang last, orang yang mulia, orang yang hina, siapa sahaja yang terima agama kami, kedudukan dia sama macam kami. Ini sebenarnya Nabi ajak macam tu, dan mereka lihat tentera Islam macam tu. Sebab tu sebelum tu tersebarlah cerita di sisi Rom sampai kepada Raja Rom. Raja Rom pelik. Kamu kalau jumpa Nabi kamu bagi apa ucapan kemuliaan dekat Nabi kamu? Kamu panggil dia macam mana? Semua raja-raja dia ada protokol nak panggil dia kan, perkataan, nama. Kamu panggil raja kamu apa? Para sahabat kata, kami ucap Assalamualaikum. Habis tu raja kamu jawab macam mana? Dia ucap Waalaikumsalam. Rom pelik. Semua raja ada protokol, semua raja ada ucapan khas, ada panggilan khas, ada bahasa khas yang orang tak pakai. Tapi bila tanya kat sahabat Nabi, kamu dengan Nabi macam mana? Kami panggil Nabi macam kami panggil Nabi kami je. Bahkan Nabi SAW tak suka puji lebih. Kata Khalid, kalau hang terima Islam, hang dengan aku sama, kita tak ada beza. Jarajah tanya, hang tipu kot, hampa masuk Islam lama sedangkan aku baru masuk Islam. Khalid kata, kalau kamu terima Islam, hang lagi bagus daripada aku. Sebab kami melihat wahyu, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi, cerita dekat kami apa yang patut kami buat, kami terima Islam. Kalau hang tak dapat wahyu terima Islam, itu yang paling baik, lebih baik daripada kami. Jarajah tanya, ni betul ke hang reka cerita goreng ya? Khalid kata, ni betul, bukan tipu. Lalu dia pun dia kata, macam mana aku nak masuk Islam? Khalid bawa dia masuk kemah, dia berwuduk dan dia solat 2 rakaat dengan Khalid Al-Walid. So salah seorang daripada panglima Islam daripada panglima Rom memeluk Islam. Kemudian bermulalah peperangan. Di muka surat seterusnya ni cerita pasal perang. Antara orang yang paling hebat ketika perang ini adalah Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu. Zubair diceritakan ketika perang Yarmouk, dia dengan satu kumpulan orang yang ikut duduk dekat dengan dia.
Mereka kata kepada Zubair, awak nampak hang pelik sangat, peluh, nampak macam lawan sungguh-sungguh. Apa yang hang buat? Zubair kata, hangpa tak boleh buat macam aku, susah. Dia kata, kami boleh hang buat, kami ikut. Zubair kata, tak apa, hangpa ikut aku. Satu kumpulan tentera Rom, Zubair kata, ikut aku, kita cross tentera ni, lawan, kita bunuh siapa yang kita boleh bunuh, kiri kanan, straight sampai hujung, kita patah balik ke sini. Dia main ciluk-ciluk dengan tentera Rom. Dia bawa pedang dia, dia kata kita jalan straight je, kita lepasi semua tentera Rom sampai hujung sekali, kita pusing balik. Zubair dan juga ramai orang tentera yang ikut dia, okey, kita buat sama-sama. Jalanlah mereka. Jalan, Zubair berjalan dengan pedang dia, dia lawan, dia pukul orang, orang pukul dia, dia kalahkan orang, orang kalahkan dia. Dan beberapa orang yang ikut belakang dia ni, sikit je, berapa langkah, dia pun tak confident, dia pun patah balik. Dia pun patah balik, Zubair seorang-seorang. Dia seorang-seorang sampai hujung sekali tentera Rom. Kemudian dia patah balik kepada mereka. Aku dah cakap dah tadi, yang pun tak boleh ikut. Yang ni bukan calang-calang orang boleh buat. Tapi dia pun memang tak boleh ikut. Itu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian dia patah balik. Dia buat benda yang sama. Dia jalan straight sambil dia boleh cantas apa yang dia boleh cantas dan dia patah balik. Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, setiap kali dia mendengar orang Rom membaca Injil, menaikkan semangat mereka, kata Mu'adh, Allahumma zalzil aqdamahum wa ar'ib qulubahum. Ya Allah, goncangkanlah kaki mereka dan juga goncangkanlah dada mereka. Wa anzil alaina sakinata wa alzimna kalimatat taqwa. Turunkanlah ketenangan kepada kami dan juga berilah kepada kami kalimat taqwa. Wa habbib ilaina liqa wa ardina bil qada. Jadikanlah kami cinta untuk bertemu dengan musuh dan juga kami redha dengan ketentuanmu. Mereka pun berlawan dalam peperangan yang sangat genting pada ketika itu. Ketika mereka sedang lawan, antara orang yang hebat juga ketika itu Ikrimah. Ikrimah ketika dia lawan berdepan dengan musuh, kata Ikrimah radhiyallahu anhu ketika nampak musuh kuat ketika itu, tadi lawan orang bawan dah habis dah, berdepan dengan musuh, kata Ikrimah, dia kata, qataltu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mawatina wa afirru minkumul yawm. Dia kata, dulu dengan Nabi aku boleh lawan. Yang Ikrimah bin Abu Jahal ni lambat masuk Islam, dia perang dengan Nabi banyak. Dia kata, dengan Nabi aku lawan, takkanlah dengan Rom aku nak patah balik ke belakang. Katanya, man yubayi'u 'alal maut. Siapakah di antara kamu yang nak bersama-sama dengan aku untuk bai'ah? Bai'ah, kita lawan sampai mati. Antara yang bai'ah pada ketika itu Harith ibnu Hisham dan juga Dirar ibnu Azwar. Mereka lawan dan sebahagian daripada mereka ketika itu mereka meninggal dunia. Antara kisahnya juga, salah satu orang tentera Islam yang dikatakan awal orang syahid dalam perang Yarmouk, dia jumpa dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Tengah perang, dia pergi jumpa Abu Ubaidah, dia kata, inni qad tahayyatu li amrin. Kata dia, sesungguhnya aku telah bersedia untuk berdepan dengan satu perkara. Fahal laka min hajatin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun tak kenal dia. Dia kata, aku dah ready dah. Ada benda tak hang nak aku sampaikan kepada Nabi? Sebab dia bersedia untuk lawan sampai syahid. Dia kata kepada Abu Ubaidah, ada tak benda yang hang nak aku sampaikan kepada Nabi? Kata Abu Ubaidah, tuqri anni salam wa taqul ya Rasulullah inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kata Abu Ubaidah, kalau hang jumpa Nabi, sampaikanlah salam kepada Nabi SAW dan khabarkan kepada baginda, sesungguhnya kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu adalah benar. Kemudian dia lawan, dan sahabat Nabi ni adalah orang yang pertama sekali syahid di jalan Allah. Dan antara yang berlaku selepas itu, panjang cerita perang ni, peperangan yang hebat di antara mereka. Mereka berjaya membunuh ramai orang. Khalid Al-Walid, dia menguatkan pasukan di sebelah kanan dan mereka berjaya kepung musuh di tengah-tengah. Dan mereka tak berhenti, mereka lawan sampai perang. Kitab-kitab sejarah menyebutkan perang Yarmouk ni sampai solat Zuhur dengan Asar mereka solat sambil berjalan, sebab tak ada masa untuk berhenti solat. Maghrib dengan Isyak mereka jamak di hujung waktu Isyak,
sepanjang hari mereka melawan, berperang dengan musuh. Akhirnya malam mereka masih lagi mengejar musuh. Mereka kejar musuh sehingga masuk ke tempat yang sempit, ke tempat berbukit yang sempit. Ramai di kalangan musuh mati sebab satu orang jatuh, ramai orang jatuh. Rom punya strategi dia pergi ikat kaki semua orang, jatuh seorang gaung, semua orang turut beramai-ramai jatuh gaung. Jadi mereka dapat kemenangan yang banyak ketika itu. Tentera Islam yang meninggal dunia ada 3,000 orang ketika itu. Tapi tentera Rom lebih ramai dan orang Islam menang dalam peperangan ni. Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan ni musuh Nabi lama, tapi dia ikut juga perang ni walaupun dia dah tua ketika itu. Dia ikut kumpulan tentera anak dia. Bila dia tengok tentera tengah bersemangat nak perang, dia pergi ke anak dia, Yazid bin Abu Sufyan. Ini bukan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah cucu dia. Anak dia Yazid bin Abu Sufyan, abang kepada Muawiyah. Dia kata, "Ya bunayya, wahai anak, alaika bitaqwallahi was sabr." Hendaklah hang ni bertakwa kepada Allah dan bersabar. Fa innahu laisa rajulun bihadzal wadi minal muslimin illa mahfufan bil qital. Dia kata sesungguhnya tak ada orang di kalangan tentera Islam yang duduk di lembah ini melainkan mereka benar-benar bersemangat untuk perang. Fa kaifa bika wa bi ashbahika alladhi wallau umural muslimin. Kata dia, bagaimana keadaan engkau dan juga orang-orang yang bersama dengan engkau sebagai ketua orang Islam. Ulaika ahaqqun nas bis sabri wan nasihah. Kalaulah nak diperintahkan untuk sabar dan dapat nasihat, tentera-tentera ni lebih layak dapat nasihat daripada hang sebagai ketua. Fattaqillah ya bunay. Bertakwalah kepada Allah. Wala yakunanna ahadun min ashabika bi ajra'a ala aduwil islam minka. Dan pastikan tak ada orang di kalangan tentera engkau ni lebih berani berdepan dengan musuh daripada engkau sendiri. Kata Abu Sufyan pesan kepada anak dia Yazid. Dia dah tua, di jalan dia pergi pesan ke orang, lawan dengan musuh, jangan berhenti. Kata Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu, ketika kami tengah jalan, kami dengar ada orang kata, "Ya Nasrallah iqtarib, as-subat ya ma'syaral muslimin." Katanya, wahai pembantu-pembantu agama Allah, dekatlah kamu dengan musuh. Berteguhlah kamu. Mereka pun cari siapa yang cakap ni dalam ramai-ramai tentera. Ketika itu mereka melihat Abu Sufyan yang telah tua. Dia duduk di tengah-tengah tentera, dia menaikkan semangat mereka untuk lawan dengan musuh. Dan mereka pun melawan dan ditakdirkan Allah Ta'ala menangkan tentera Islam di bawah pimpinan Khalid, pemimpin utama, bersama dengan dia. Ini satu perang yang disertai oleh ramai orang yang hebat. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Shurahbil, Amr bin Al-As, Ikrimah yang meninggal dalam perang ni, dan ramai tentera-tentera yang hebat. Mereka masuk dalam perang Yarmouk. Yarmouk di Jordan bersempadan dengan Syria, dan mereka menang dalam perang. Dan setelah mereka mencapai kemenangan dalam perang ini, sampailah surat kepada Khalid Al-Walid. Surat ini dihantar oleh seorang penghantar surat yang hantar kepada Khalid. Sampai Khalid buka surat tu, menceritakan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah wafat. Dan belum sempat, Abu Bakar tak sempat melihat kemenangan tentera Islam di Syam. Walaupun itu target dia. Target paling besar Abu Bakar adalah lawan Syam dan menang. Tetapi belum sempat sampai khabar kemenangan tentera Islam, Allah Ta'ala takdirkan Abu Bakar meninggal dunia. Saya nak cerita sikit pasal Abu Bakar meninggal. Nanti sebab mana kita boleh cerita bab Umar terus. Boleh sikit kan? Baik. Abu Bakar meninggal dunia, ringkas je. Dia sakit lama, 15 hari Abu Bakar sakit. 15 hari, dia sakit teruk 15 hari ni. Setelah tentera dah dihantar, kebanyakan hadis ni diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya Abu Bakar 15 hari ni sampai dia tak keluar solat jemaah. Dia sakit yang teruk, dia tak boleh bangun pun. Dan lama, 15 hari. Kita selalu kata orang yang mati mengejut, kita selalu harap orang mati tiba-tiba kan. Bagus, tanda orang tu baik, dia meninggal terus, dia tidur, dia meninggal, dia
Dia apa? Dia duduk saja, dia meninggal, dia gelak-gelak sembang, dia meninggal. Itu baik, betul. Tetapi kalau kita baca sirah para ulama, para sahabat Nabi SAW, mereka suka kematian yang diiringi dengan kesakitan. Sebab tu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dia kata, aku harap supaya aku dikurniakan kesakitan sebelum mati. Sebab itu peluang terakhir Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, dia sakit lama, 15 hari. Dan ketika Abu Bakar sakit, di hujung-hujung hayat dia, bila dia sedar, Abu Bakar ni miskin dalam hidup dia. Setelah dia jadi khalifah, dia miskin. Sebelum tu dia kaya. Tapi setelah jadi khalifah, Abu Bakar tak pernah senang. Makan tak cukup pun, tak pernah senang. Dan dia sedar sebelum dia meninggal dunia, Abu Bakar tanya Aisyah radhiyallahu anha, cek harta-harta yang ada. Harta dia dah habis dah semua. Ada tak harta yang belum menjadi milik kita sebelum aku mati, sebelum aku jadi khalifah? Ternyata harta dia sendiri habis semua. Harta yang dia dapat selepas jadi khalifah ada 3 je, kata Aisyah. Satu, baju besi yang dah buruk, jubah yang buruk. Satu lagi, kambing yang mereka perah untuk ambil susu. Satu lagi, keldai yang dah tua, keldai yang tak bagus. Kata Abu Bakar, 3 ni pulangkan kepada Umar sebelum aku mati. Sebab harta ni aku dapat ketika menjadi khalifah, itu bukan milik aku, itu milik negara, pulangkan kepada Umar. Itu standard Abu Bakar. Itu standard. Kita ada ramai orang yang kita jumpa yang kata, kami ni berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara, untuk segala macam benda. Kami buat ni untuk kepentingan bangsa, kepentingan agama. Tapi dia punya lipat harta kiri kanan tu, entah harta yang dia lipat tu cukup untuk kayakan bangsa. Tapi berbeza dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia habis semua harta dia, yang tinggal ni sikit je. Itu pun dia tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada tak harta yang datang selepas aku jadi khalifah? Ini semua lepas jadi khalifah, itu bukan aku punya. Ini semua pulangkan kepada Umar, bagi kepada dia. Dan dia pesan kepada Aisyah, ya Aisyah, antara yang dia pesan, hang tahu orang yang paling aku suka adalah hang. Dan aku tinggalkan satu tanah kepada engkau, wahai Aisyah. Tanah itu bahagikan. Tanah itu miras, mesti dibahagikan. Sampailah ke akhir hayat Abu Bakar, dia berpegang dengan syariat. Dia paling sayang Aisyah. Tahu kasih, dia paling sayang Aisyah. Kalau ikut kita punya standard, apa kita buat kalau ada orang yang sangat kita sayang? Kita nak mati, kita tinggal wasiat kat orang tu, ataupun kita pesan untuk bagi wasiat. Sebab kita punya confident dengan syariat ni, dia macam tunggang langgang. Kan baru ni kan banyak cerita orang bergaduh, bukan baru ni, sentiasa banyak cerita orang bergaduh, adik-beradik, berebut harta dan sebagainya kan. Orang ni kata dia patut dapat, orang satu pula kata dia tak patut dapat. Yang sebahagian geng-geng ni, orang yang terutamanya, biasalah orang yang terlibat dalam, orang yang ada keuntungan, dialah yang selalu bercakap. Orang yang selalu jadi konsultan, bukan kata kat orang, tapi biasanya ialah orang yang jual insurans. Dia untung bila orang beli insurans, jadi dia akan kata insurans tu bagus. Kalau dia tak kata, siapa nak beli insurans dia? Orang yang jual madu, dia kena kata madu tu bagus. Sebab kalau dia tak kata madu tu bagus, siapa nak beli madu dia? Jadi sebahagian orang tu kata, kita kena tinggal wasiat sebelum mati, sebab takut nanti harta kita tak dapat kepada orang yang nak. Wasiat tu apa? Tak, syariat ni ajak kita, mati dia ada hukum hakam, warisan, ada miras, semua orang dapat bahagian. Tapi apa kita buat? Tak boleh, miras ni tak cukup adil. Sagi kawan ni kau lebih, kawan ni kau lemah. So selesai kena tinggal wasiat. Wasiat tu macam mana? Hang kalau sayang anak ni, bagi semua kat anak ni. Hang sayang bini kan? Sayang bini, bagi semua kat bini. So kita pun berebut-berebut lah tulis wasiat. Sebab banyaknya kita tak confident dengan hukum agama. Kita rasa aku punya solution ni lagi bagus daripada agama punya solution. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia nak meninggal, dia kata kepada Aisyah, hang tahu wahai Aisyah, hang orang yang paling aku sayang. Hang orang yang paling aku sayang. Tetapi harta tu bukan hang seorang punya. Bahagikan harta tu kepada semua orang.
Bukan saya nak kata jangan buat wasiat. Buat wasiat kepada orang yang tak layak terima harta pusaka tu. Itu bagilah buat wasiat. Tapi yang terima harta pusaka tu, itu bukan kerja kita nak bahagi. Hang aku sayang lebih, nak hangnya. Hang aku sayang kurang, hang ambil sikit. Itulah biasa kita fikir. Tapi bandinglah dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hang punya wahai Aisyah, bagi kepada orang semua. Dan ketika pada hari Isnin sebelum hari Selasa, hari terakhir Abu Bakar sedar, bila dia bangun dia sedar, dia tanya kepada Aisyah, hari ni hari apa? Kata Aisyah, hari ni hari Isnin. Abu Bakar pesan supaya dia meninggal dunia pada hari dia berharap agar dia meninggal dunia pada hari itu. Kata Abu Bakar ni ketika dia mabuk-mabuk kematian, hujung hayat dia. Dia tanya kepada mereka, "Bima kafantum Rasulullah?" Kamu kafankan Nabi macam mana? Kata Aisyah, "Kami kafankan Nabi dengan 3 lapis, tanpa serban dan juga kepiah, 3 lapis." Kata Abu Bakar, "Baju yang aku pakai ni, lepas kalau aku mati, basuh baju ni, pakaikan aku semula. Dan tambah lagi 2, buat macam kamu buat kepada Nabi SAW." Aisyah kata, "Kenapa tak pakai yang baru? Pakaian yang baru kan ada?" Abu Bakar kata, "Yang hidup itu lebih memerlukan kepada yang baru daripada yang nak mati. Kerana selepas aku mati, tak ada apa-apa melainkan akan dimakan tanah je. So tak payah pakai yang baru. Pakaikan balik yang aku pakai ni, tambah 2 kain macam kamu buat dekat Nabi SAW." Dan Abu Bakar pesan supaya isteri dia yang mandikan dia. Dan Allah Ta'ala takdirkan Abu Bakar meninggal dunia pada ketika itu. Sakit dia tu lepas 15 hari dia meninggal dunia. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pesan kepada Aisyah, tanam dia di sisi Nabi SAW. Jadi dia ditanam di dalam rumah Nabi SAW, dalam rumah Aisyah. Dan jenazah dia direndahkan sedikit sehingga ke katif, setaraf dengan bahu jenazah Nabi SAW. Dia ditanamkan sebelah Nabi SAW dalam rumah Aisyah. Dan ketika itu khabar dihantar kepada tentera Khalid bahawa Abu Bakar telah meninggal dunia. Dan nantilah kita sambung cerita lain kali. Antara yang pertama sekali, surat tu tulis, 1, Abu Bakar meninggal dunia. 2, Umar jadi khalifah. 3, Khalid bukan lagi panglima utama, digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. 3 benda ditulis dalam surat. Abu Bakar telah meninggal. Khalid sebut, orang yang paling aku sayang adalah Abu Bakar. Aku sayang dia lebih daripada Umar, tetapi aku mentaati perintah Umar. Dia tinggalkan jawatan dia, dan dia tak habaq ke orang. Orang yang bermain surat tadi tu, Abu Bakar kata, "Hadza jaa bil bashir." Dia tak mau bagi orang sedih ketika tu. Surat yang dia dah baca, dia simpan, dia letakkan dalam pedang dia, dan dia tahan sekejap, tak mau bagi tentera dapat khabar sedih tiba-tiba. Dia bagi tahu kepada mereka, orang ini datang membawakan khabar yang baik. Mereka pun sempatlah bergembira sekejap. Sekejap mereka bergembira, dan dia orang yang awal tahu tentang kematian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ringkasnya, cerita tentang Abu Bakar banyaknya adalah cerita tentang Khalid. Sebab dia panglima utama. Kerja utama Abu Bakar pergi perang. Dia tak buat reform macam-macam. Nanti zaman Umar kan, kita boleh cerita pasal reform. Dia reform bab solat tarawih, reform macam-macam benda. Tapi Abu Bakar perang. Quran takut hilang, tulis Al-Quran satu bab. Tapi lain semua perang je. Dan Khalid adalah panglima utama. Dan bayangkan 2 tahun tu dia bersihkan Jaziratul Arabiyah daripada berhala. 2 tahun je. Daripada hujung Yaman sampai Oman, sampai ke Bahrain. Bahrain kawasan ni lah, Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirates sikit, sampailah ke Iraq, sampai pergi ke Syam. Tak ada orang sembah berhala dah dalam masa 2 tahun. Itulah kehebatan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kita berhenti dulu. Minta maaf ini terpanjang sikit. Nanti kelak akan datang kita sambung cerita tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.